在清明节来临前，华人群体已开始进行清扫祖坟的传统活动。这一活动是祭祖与祭拜祖先前的重要准备环节。在清明节来临前，部分华人已陆续前往墓地，其中包括位于巨港的达朗格里格墓园。民众开始前来清扫祖先墓地，为祭扫做好准备。一位华人居民尤尼表示，这一传统是对祖先表达敬意的重要方式，同时也是正式祭拜前的准备工作。民众不仅清理墓地周围的杂草与垃圾，还对墓碑进行维护，例如重新粉刷，使其看起来更加整洁有序。清扫过程通常按顺序进行，从仔细清除的墓地开始，逐步延续至更早的祖先。这一活动体现了代代相传的传统价值，是子孙对先人的孝敬与缅怀。同时，这一时刻也成为家人团聚、共享亲情的重要契机。Biasanya ke kuburan nyuci, biasanya ke lisan sembahyang. Sembahyang ya. Itu sembahyangnya pas di tanggal puncaknya kita sudah mulai? Sudah mulai karena bagian luar kota banyak. Setahun sekali. Tahun sekali ya. Karena kalau ini tuh yang tua dulu, bapak mertua, mama mertua, leluhur, buyut. Terus baru ke tempatnya cuy? Iya, dari sekian sini kan cuma bawah sana. Dulu dulu bisa kayak eyang, akong, amang itu. 通过对墓地的清理与维护，期望清明祭扫活动能够顺利庄重地进行，并为每个家庭带来深刻而有意义的情感体验。Muhammad Aidil, PAL TV。